الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا منزل الكتاب يا الله، ويا مجري السحاب يا الله، ويا هازم الأحزاب يا الله، ويا منزل الرحمة يا الله، اسمع دعاءنا يا الله، إنك أنت السميع العليم يا الله. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isinya ya Allah, luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran air matanya menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Demi Al-Quran yang kami baca tadi, keberkatannya ampunkan ibu itu ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya kerana mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah lena tidurnya kerana menyenyakkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang telah berkisah langsung dengan sihat sakitnya kerana menjaga kebajikan kami. Ampunkan ibu, mulia sungguh dirinya, sudi membasuh mencuci kotoran dan najis kami ya Allah. Tidak pernah pula dia mengungkit dan bersungguh ya Allah. Ampunkan ibu yang tangan lembutnya selalu mengusap rambut dan juga wajah kami. Hari ini wajahnya nampak urat-urat tua memamah dirinya ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula seorang lelaki yang dibintikan nama kami dengan namanya. Itulah ayah kami ya Allah, manusia yang mengajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengannya kami kenal ketegasan di dunia ini, kami kenal peraturan dan manhaj hidup ini ya Allah. Kami kenal Engkau Tuhan kami, kami kenal Nabi-Mu, utusan-Mu ya Allah. Kami kenal bahawa akidah yang sebenarnya mesti dipegang hingga akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah yang kami selalu tidak memahami dirinya. Ampunkan ayah yang air matanya hanya untuk-Mu, resah gelisahnya diceritakan hanya padamu, rahsianya hanya Engkau yang tahu. Ampunkan ayah yang bertanya khabar melalui lisannya ibu, yang menghulurkan wang saku melalui lembutnya tangan ibu, yang selalu memandang kami, ketawa kecil tersenyum lebar dari jauh, tetapi apabila didekati wajahnya tegas mendidik kami. Hingga hari ini apabila kami ayah jadi ayah ibu, kami baru mengenali itu ayah sebenarnya ya Allah. Ya Allah, andai kata mereka berdua masih ada, Engkau sihatkan mereka, panjangkan umur mereka dalam kebajikan dan kewarasan ya Allah. Tambahkan padanya ketabahan dan keimanan, ketakwaan ya Arhamar Rahimin. Andai kata Engkau ingin ambil dia mereka berdua dari kami, jangan Engkau sakiti mereka ya Allah. Jangan sakarat itu membebankan mereka ya Allah. Seperti mereka selalu mendodoi kami ya Allah, lembutkanlah urusan itu ya Allah. Andai mereka telah pergi bertemu denganmu, lapangkan kuburan mereka, pindahkan mereka dari kegelapan liang lahat ke dalam surgamu yang luasnya tidak terperi. Kurniakan mereka nikmat yang abadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.